So how? How apa? Pasal kontrak Luna tu lah, apa lagi? Kau ni aku baru je habis makan. Kau bagilah aku relax sikit. Cakap je lah kau tak ada idea kan? Aku tak ada idea. Kan kau yang malah fikir. Kalau kau ada idea sangat, bagi tahu lah apa dia. Kau nak tahu cara pick up perempuan yang sebenar macam mana? Cara pick up perempuan sebenar Duit lah apa lagi? Aku dah triplekan gaji dia kan? Takkan tak cukup lagi? Ke nak aku tambah? Itulah kau ni tak apa-apa. Duit. Benda yang aku nak ajar kau ni, skill untuk tackle hati perempuan. Cakap je lah kau playboy kan? Itu kau tak payah cakap lah. Tapi ini kalau kau nak teruskan hidup, kau kena ikut cakap aku. Kau kena bagi dia makanan. Makanan? Alah, makanan pula dah aku nak kena tahu. Favourite dia apa lagi? Perempuan ni senang je kau nak menang hati dia. Kau bagi dia makanan, sejuk dah hati dia. Kau cakap kau nak pujuk dia kan? Dan lagi satu, mak dia sakit dekat kampung, kanser. Kau tahu? Cancer? Serius lah? Aku rasa kau kena buat something pasal benda tu. Mr. Zain, kan saya dah cakap saya tak nak. Apa yang degil sangat ni? Luna, duduk dulu. Duduk. Saya tambah lagi offer awak. Triple payment, best healthcare and personal caretaker untuk mak awak dekat kampung.